welcome to episod 2. Saya ambil angin petang-petang di Taman Tasik Titi Wangsa. Okay, I have a good topic today. Kita hari ini nak cerita tentang survivor. Apa itu survivor? I'm a survivor. I dapat stroke, minor stroke pada tahun 2013. Sekarang ni dah 13, 14, 15, 16, 17 5 tahun dia berlalu. Mild stroke, bendahan belah kanan, and then affected on my left side. Until today, tangan ni boleh gerak tapi dia stiff sikit. Stroke leave me in really pain. It's a tragedy. I was bedridden. I'm on wheelchair. Masa tu I tak tahu bila dan I nak jadi apa. What is my future? Tak ada. Dia umpama bodoh. Dia macam sangat sedih. Ya, kita dah biasa bergerak walaupun badan besar, kita biasa bergerak pantas, nak pergi sana sini, gigi sana sini, tiba-tiba satu malam je all gone. Lumpuh dalam I think nearly 9 bulan di katil. Gelaran yang betulnya adalah OKU, orang kurang upaya. To register that you are OKU in your head juga, it's not easy. Tak mudah untuk kita terima. Because kadang-kadang kita ni when we are normal, kita suka make fun of people kan. So benda tu tiba-tiba datang kat kita. You boleh berlari, you boleh berjalan, you boleh buat apa saja yang dikurniakan, tiba-tiba hilang kudrat anggota tangan dengan kaki. What to do? Hello, apa khabar? This is my routine every 3 weeks. Saya dekat hospital Sungai Buloh, Padis. Tempat farmasi nak ambil ubat. Okay, dah beratur ambil ubat. I got my candies from the hospital. So, hari ni saya nak cerita pasal life after mendapat sebarang sakit. Okay, yang penting apa? Ada suritan dah. Lepas sakit boleh ingat kesihatan sepanjang hayat, kualiti sepanjang masa. That's right. Due to stroke until today, daripada 2013 saya makan ubat-ubat ni. Plendil for darah tinggi, Covapril for darah tinggi, Stovaz untuk kolesterol, untuk my gout. Okay, ini adalah sarapan pagi. Dulu saya tak pernah mementingkan kesihatan diri kita. Sometimes we thought that work and position and apa-apa je is everything this world. Due to work and then apa-apa benda yang berlaku di sekeliling saya membuatkan saya jatuh sakit. Is it worth it? No, it's not, kan? Natijahnya jangan pasal duit kita jadi hamba duit, and then we are burdening ourselves and then fall sick because of that. Money can buy life. Let's move on. I've been through phase fall sick, paralyzed, bedridden, and then nothing at all pasal future. Tak tahu apa nak jadi. Tak tahu until when I'm gonna get up from wheelchair, until when I'm gonna walk. Alhamdulillah, whatever I achieved sampai hari ini, I'm so lucky, grateful. Lagi satu, courage. Pasal pesakit itu sendiri kena ada courage untuk maju ke depan. Due to stroke, tengok, I have some disability here, and before this macam ni. It's very fast. Okay, the mindset that you need to terima kekurangan diri. Orang kata orang kurang upaya, kelainan upaya ke apa ke, just deal with it. If you need to fake it,
Kalau nak ikut ni, I tak pergi ke mana-mana. I just stay at home macam sedih dengan keadaan fizikal diri. I'm still young, and then kalau I duduk rumah bersedih je, dia takkan membantu saya jadi apa-apa. I need to work. So this is my package. Selain daripada package ini, I have story to tell. Hopefully macam dengan benda-benda yang I lalui ni, I could share with people. Sebabkan stroke ini, dia membuat saya terpanggil untuk lakukan sesuatu yang kira ini inisiatif diri sendiri. I tubuhkan survival clan, and then ada siri-siri buat some apa benda-benda kebajikan, and then the main thing is to share awareness untuk kalau kita jatuh sakit, apa kita nak buat. InsyaAllah dengan sedikit knowledge daripada kira macam based on true story, saya kongsi sedikit lah untuk semua. So I buat I buat motivational talk, and then 2 tahun lepas saya buat We Will Survive punya talk dengan 3 rakan. So and then besides that, saya jumpa orang-orang yang terjejas dengan apa-apa penyakit pun secara personal untuk listen to their story, and then I share my story. And then, because benda-benda ni walaupun story tapi dia ilmu. Okay, let's follow my journey. Program support something nice, We Will Survive ini adalah inisiatif Survival Clan dan saya sendiri dari Survival Clan. Ia adalah satu platform untuk kepada survivor-survivor di luar sana. Our gesture, small gesture ni adalah untuk spreading positivity to all the survivors out there, yang mana kita ni dilihat ya, semua macam dilihat normal, tetapi macam deep inside in our soul ni lain masalah kau, masalah ini, masalah orang ni macam ini. So kita seakan menderita, memendam dengan benda tu. Tapi dengan program ini kita harapkan dapat sedikit sebanyak dapat membantu golongan-golongan yang memerlukan support macam tu. Macam mana terlibatkan ni, datang masa minggu MPH dekat sini, dekat Dalam Lodge by CS ni. And then I met with Azlan dengan juga AB daripada Zubedi. And then they come up with the idea yang nak kasih awareness, actually bukan education tapi awareness kepada public about positive and also about this street sakit. Sebabnya macam we are lack of education and awareness about positive, how to be positive also. And I like it actually. And memang rasanya bila dia kata nak buat tu, memang I really love to join. Sebabnya it's good untuk kita masyarakat ni sedar yang that sickness ni sebenarnya adalah a transformation. Dan baru-baru ini saya dijemput oleh kawan-kawan saya untuk ziarah Najib. Najib ni kawan saya, dia mengidap brain tumor. Saya cuma ikuti cerita Najib ni daripada kawan-kawan, and then through social media, orang yang sangat memberi inspirasi kepada orang. So legacy Survival Clan akan saya sambungkan pada Najib untuk spreading the positive vibes. Saya akan ke Putrajaya melawat Najib. Ada sampai di Putrajaya kat rumah Najib. So I'm wearing this I'm Fighter t-shirt. Whenever I jumpa orang-orang survivor yang I lawat ke apa ke. So this t-shirt is for Najib. Kita tak nak cerita-cerita benda-benda sedih, kita nak tanya benda-benda pasal inspiring thing, macam mana dia lalui hidup untuk supaya kuat and strong, Superman macam Najib. 1, 2, 3, yeah.
kasih datang. Masa datang open Okay, to deal with seharian punya benda-benda. Okay. Saya ada ketubuhan otak, tetapi saya sekarang ni mula-mula memanglah rasa sedih. Tapi lama kelamaan tu kita cuba atasi dan kita cuba lawanlah. Macam mana keep your positive vibes tu? Dia ni yang jadi orang kata apa, pemberi semangat nombor 1 ya, selain pada family lah. Orang kata kalau tak ada mereka-mereka ni, kita pun down, kita pun susah hati. Tapi bila nampak mereka ni kuat semangat dia, sanggup jaga kita berasa tabah dan kita nak teruskan supaya satu hari nanti kita akan sihat macam dulu. Perlu kan mengadu domba sangat kat orang? Masalah kita. Rasanya tak perlulah. Tetapi ada masanya kita perlukan yang paling penting sokongan. Kita tak minta RM2, kita tak minta apa-apa, cuma kita minta sokongan daripada segi kata-kata semangat supaya kita ni lebih cekal nak menempuh hidup sebagai seorang yang sakit tapi berjuang untuk sihat. Saya rasa Najib seorang yang kuat semangat, dan saya rasa sebenarnya dia bernasib baik sebab mempunyai keluarga yang sangat sportif dan juga kawan-kawan yang sangat sportif lah. Kawan-kawan pun rajin datang dan jumpa, mesej, dan keluarganya pun ada. So saya rasa tu mungkin nadi kekuatan dia lah. So kepada siapa-siapa di luar yang sakit, yang ada penyakit-penyakit yang kritikal, yang serius, jangan putus asa, teruskan semangat untuk terus berjuang dan sentiasa ingatlah ya, kita kalau boleh ikut nasihat doktor dan dalam sehari-hari itu kalau terasa apa yang kita nak buat je, teruskan. Selagi ada masa kita buat. Kemudian kalau boleh nak kembali sihat macam biasa, jika diizinkan. Kalau tak diizinkan, kalau Tuhan kata ini bahagian saya dan saya bukan apa tu, tak boleh 100% seperti dulu, saya terima. Tapi saya harap saya tak susahkan siapa-siapa. Itu saya berharapan lah. Yes, itu kisah Najib, kawan saya yang punya semangat juang yang tinggi. Semoga Najib diberi kesihatan yang sangat bagus. Teruskan berdoa untuk sahabat saya Najib, and Legacy Survivor Clan insyaAllah akan saya teruskan slowly, one by one. Dia macam single handed, so kita gerak ikut kemampuan. Yang mana ada saya sempat, saya join, and then ada pada ni saya cuba bantu walaupun tak besar dia punya contribution tu. Kalau boleh menggembirakan orang, apa salahnya kan? So sehingga berjumpa lagi. Thank you for watching. Terima kasih kerana menonton Lalan Zainuddin channel. Kita jumpa in my next vlog. Kalau ada saya story best, I will share with you. Tada!